Alright guys, selamat tengah hari. Okay, aku on the way ke Sepang yang kita ada pelancaran filem di, aku tak pasti holiday ini ke apa, dah ikut Waze je. Lebih kurang 28 km lah daripada sini. So aku ada pelancaran filem Jerat, filem baru yang aku akan shooting bulan 8 ni lah. So kita pergi sana lah, tengok lah. Malam ni ada malam dia PC, siang dia ada briefing dengan sign kontrak ke apa, aku tak pasti. So bab konten pukul 3 gang. Jom gang, kita ke sana. Kita tengok lah siapa lagi pelakon-pelakon yang involve dalam filem ni, okay? Jom, let's go gang. Alright gang, aku dah sampai dah ni. So inilah pengarah dia untuk filem Jerat. So Wan ada, pelakon juga AP. Tapi kau assistant director dengan skrip. Skrip. Assistant director, so ini director untuk filem Jerat. Dia tengah bagi petua. Dia tengah bagi petua, jangan isap vape. Tapi betul. Cakap tu point tu betul, aku setuju. Saya aku tak isap. Jangan isap vape tapi isap rokok. Tapi biar rokok. Alright gang, so stay tune, kita tengok program hari ni, okay? Cun. Alright gang, aku pun solat sekejap. Jom turun balik ke bawah. So kita dah sampai. Aku dah sampai tadi gang, so aku pergi solat asar sekejap. So aku sampai sini sampai malam ni. Sebab lepas maghrib baru dia punya pelancaran. So inilah tempat dia buat tu. So inilah. Lain macam gambar aku. Kat sini dia buat. Kat dalam. Okay, silakan. Abang satu jangan malu lah. Okay. video orang lah, okey. Sekarang tengah explain wardrobe. Alamak, kurang sikit ni. Okay. Kita dengar macam mana, apa nama? Saya Lan. Lan explain wardrobe pada aku. Adakah faham ke tidak? Ataupun sikit-sikit lah. Okay. Okay bang. Okay. Macam scene abang ni, bagi yang face ni, yang tak ada darah, yang tak ada... Tapi baju korang prepare semua kan? Bukan, ada yang tidak. Ha? Ada yang tidak, macam yang dua Okay. sini kita letak ni, yang tak koyak, tak berdarah, kita letak kat Oh, okay. Jadi Bukan korang prepare wardrobe semua? Bukan. Oh, so kena buat baju ni? Tapi bajunya, ya abang pun dah tahu. Okay, bajunya... Selalu aku tak bawa baju. Ya. Alright gang, dah sign kontrak apa semua. So aku kena stay. Skrip dah ambil, stay untuk maghrib. Lepas tu sambung press conference pelancaran malam ni lepas maghrib kot, lepas isyak kot. So aku nak turun kat kereta sekejap, tukar baju, lepak dengan Wan pelawak tu, nanti aku tunjuk. Alright, stay tune. So aku pergi kat depan tu. Kat depan tu. Jom. Alright gang, kita break maghrib sekejap. Kejap lagi majlis kita bermula. Katanya lepas maghrib. Aku rasa mungkin isyak juga ni. Okay. So ada Wan kita berlakon juga untuk cerita Jerat ni. Ya, saya berlakon. Watak dia lain macam. Kena gali lubang, cari tongkat. Cari tongkat. So korang kena tunggu lah filem ni keluar nanti kan. Jerat. Alright. Jom kita ke majlis kita. Alright gang, kita dah sampai. Ui, alamak. Karang. Aku dah cakap tadi gang, aku kalau tua, aku nak jadi macam ni. Handsome lah. Tengok umur dah berapa, tak percaya fit lagi. Kalau lomba lari, aku kalah tau. Dia macam Imam Manan kan. So kita di majlis pelancaran dalam sidang media filem Jerat, Antara Hidup dan Mati, arahan Roy. So dia pun tengah-tengah nak datang ni. Kita tunggu semua sampai kan. Rasanya silap-silap 8.30 juga ni. 8.30, 9 kan. Lepas isyak kot. Cun, stay tune. Ni jadi anak saya dalam cerita ni. Hai, nama apa? Farisha. Cantiknya nama. Falisha. Cantik nama awak. Kenapa nama awak cantik sangat? Awak pun cantik. Tak sabar nak berlakon cerita ni? Tak Tak sabar kita jumpa, okay? Alright. So watak adik ni interesting dalam cerita ni kan, korang kena tunggu. Jom. Dan juga Ketua Mr. Chan Domagan dan Kabina. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua media-media yang hadir dalam pelancaran filem Jerat. Alright, so inilah dia watak bini aku dalam cerita Jerat. You're gonna be my husband for
20 days. 20 days. Cuti 20 hari. Ya. So, korang nak tahu cerita Jerat ni pasal apa, kena tunggu kat bawah gambar. Farah dan juga Reza. Tapi rasanya first time kerja dengan baby ni. ya, betul betul. Tak pernah. Betul bang, alhamdulillah. Jumpa banyak kali tapi tak pernah kerja. Please teach me. Sama-sama bantu untuk mencantikkan filem Jerat ini. Yeah. So antara pelakon-pelakon lain nanti kita tunjuk lagi kan. Alright, stay tune. Kita ada Mr. Munu kat sana. Terima kasih untuk dia hadir pada malam ni. Pertama sekali saya tak lengkap kalau kita tak jemput producer filem Jerat ni. Kemudian ibu keseharian saya, isteri saya, bagi bayi dan anak saya, dan juga semua. Kalau saya salah mention apa-apa ke, jangan salah faham ya. Okey, saya wakil daripada Red Fires Film Production, Saroja Rahman, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan kerjasama Red Fires, iaitu Encik Palani dan keluarganya. Kejap lagi kita nak lancarkan benda ni, tapi kita nak minta masa sikit sebab diorang ada nak repair sikit belakang ni. Tapi sebelum tu saya nak ceritakan sikit sinopsis filem Jerat ni, macam mana boleh tercetusnya idea filem Jerat ni. Sebenarnya idea untuk filem Jerat ni tercetus bila kita tengok banyak filem-filem horror dekat Malaysia. So majlis dah start. Semua dah hadir. Kita jemput tuan director kita iaitu Mr. Roy untuk bagi sepatah dua kata. Hello. So dia jadi watak adik ipar aku lah. Adik pada bini aku. So ni anak. Selamat datang kepada semua. Saya Hello. Roy. So dia jadi anak. Saya berterima kasih kepada Captain Federation and families all, and kepada media-media, para media, okay, everything, YouTubers and TikTokers and para artis, kawan-kawan saya dekat belakang. Okay, saya tak boleh cakap banyak. Lepas ni kita sidang media, kita boleh cakap. Sekarang Geng, makan dulu geng, kita tengok apa ada. Rojak. Alright, macam-macam ada. Ada rojak, ada makan, let's go. Jom makan dulu bang. Makan dulu bang. Jom let's go. Wan, macam lapar sangat tu. Ya, saya daripada pagi tadi kita dah kat sini. Ya, Sidai, bukan kena sidai, tapi kena tunggu. kena tunggu. So tengok lauk-lauk dia sekejap lagi. Okay geng, aku berubah makan. So kita lepak isap ukuk dulu. Lepas ni kita sambung balik lah. Lepas ni yang pelancaran apa semua, sembang-sembang dengan wartawan, apa sesi menjawab soalan apa semualah. Right, ambil menu padu. Dia punya catering kat hotel ni. Aku lupa hotel apa ni? Apa Holiday Inn? Holiday in Sepang. Holiday Inn Sepang kan. Korang kena try dia punya makanan padu. Memang sedap. Semua sedap. Baik. Orang kecil tak? Sikit. Kecil lah. Kecil. Memang kat luar memang kecil lah. Kat luar tak. Dia behave sikit. Behave sikit lah. Saya kalau jumpa orang saya macam introvert lah. Saya sebab tak kenal kan. Tapi kalau dah kenal, keluar lah. Okay. Jom, kita nak start soalan first. Okay. Okay. Ada dua kamera ke? Alright. Oh lama. Kena interview lah. Lain macam lah. Kalau nak ambil gambar je. Lain macam. Kena interview eh? Baby kena interview lah. Baby lain macam. Posing. Tapi tak nak lighting nanti hidung nak kembang. Posing. Okey. Perempuan mesti ada fotografer dia, nampak? Dia mesti ada fotografer dia. Baru okey skrin geng. Tadi skrin dia rosak sebelah. Now nampak clear semua. Right. Alright geng, sidang media sedang berlaku. Tadi aku baru lepas kena interview apa semua. Lepas ni ada session photoshoot pula. So memang belum selesai lagi lah. Lepas ni ada gambar family, macam-macam gambar lah. Ni pun Wan tengah interview.
Rasalah bekerja hari ni, geng. Alright. So stay tune, geng. Sesi bergambar, Jom. Dia gambar dulu. Kita ambil gambar gangster tau. Yang macam-macam gangster lah. So ni, gerak dah? Okay, jumpa lagi. Bye. Thank you. So, dia orang tengah interview. Wartawan-wartawan tengah interview Aprina Menrose. Dia orang, geng, kau tengok dengan perempuan dia ambil gambar. Dengan aku berdiri kat tepi ni tadi tak nak ambil gambar dengan aku. Nampak ni. Tak mentang dengan perempuan. Tengok posing lagi. Aduh. Dengan aku kenapa kau berdiri tegak je tadi? Tak acik dia berdiri tegak dengan aku tadi. Dengan Aprina tangan bukan main macam tu. Okey, jom. Ini semua daripada universiti apa? Kita UiTM Puncak Perdana. Okey, Puncak Perdana. Master Works Production. Terbaik. Ini semua bakal-bakal menggegarkan industri ya semua. Amin, insyaAllah. Kan? Kau nak jadi apa nanti? Saya pelakon ataupun pengarah lah. Cita-cita. Pengarah atau pelakon ni? Cast director. Cast director. Ni? Saya ke commercial. Commercial. Sana? Jadi DOP lah, insyaAllah. Oh, DOP. Okey. Yang ni. Nak jadi apa? Ni UiTM juga? Jadi director macam ni. InsyaAllah. Ini semua adik-adik yang bakal menggegarkan industri. Terbaik. Baik. Belum lagi? Belum. Alright. Okay. Oi, kau ambil gambar Ali Syukri Ali Syukri. Susah nak jumpa Ali Syukri. Telur. Gila kau orang dapat gambar dengan Ali Syukri tu. Nampak. Tapi kau macam Pekin pada muka aku tengok. Ada tahu macam kau macam Pekin? Orang cakap saya macam Aku rasa sebab aku pun pernah orang bertukar kau. Serius lah? Ya, serius. Tapi saya dah up awak gila-gila tau kat wartawan ni. Itu yang saya cakap. Cik. Dia cakap tadi. So Epi sebagai penolong pengarah Penolong pengarah. So cabaran dia Pi apa Pi? Okay. Cabaran awak untuk cerita ni Pi. Saya tengok skrip heavy ni. Okey. Cabaran dia sebab Abang Ken cakap heavy. Itulah cabaran dia. Maksudnya kita nak merealisasikan, kita dah tulis. Tulis ni sedap bang. Tulis ni semua dalam kepala, imajinasi. Ya, aku setuju tu. Macam mana kita nak gambarkan imajinasi kita kepada orang. Banyak audience dia ingat nak buat filem senang. Dia tak tahu macam orang gila. Susah. Nak buat satu scene yang kita tengok satu saat tu pun yang audience kata filem bodoh lah, filem tak best. Nak buat filem tak best pun susah. Tak best pun susah. Dah atas nama filem tu pun susah. Dah siap filem, dah siap katalah filem tu tak best. Dah siap filem tak best tu. Nak pasakkan pun, nak jual tu pun susah. Ya, betul. So korang tunggulah filem Jerat gang. Skrip Epi Kok Diang. Ni skrip ke berapa Pi? Dah banyak. Banyak Kalau nak kira pada zaman Metrowell banyak. Kan? Macam mana kau boleh buat skrip tu? Okey. Macam mana start ni? Kau kan pelakon, pelawak apa semua. Sebenarnya kena bagi benda ni, kena bagi apa kata apa? Kredit. Kena bagi kredit dekat kawan kita, pengarah juga. Dia Ismail Abu Hashim. Abang Pok suruh kau lah. Abang Pok paksa saya. Dia suruh saya beli satu laptop dekat cash converter. Okey, laptop murah lah ni, second hand. Sebab saya dengan Abang Pok ni selalu cerita kat dia, bang, buatlah cerita macam ni, buatlah cerita ni. Kau jangan cakap Pi, kau tulis. Nanti aku baca. Kalau kau cakap, kau jangan cerita aku, dia cakap. Betul. Pendorong dia kata dia bawa saya pergi dekat cash converter, beli satu laptop compact tau Gin. Laptop compact yang besar gila babi tu. Betul. Dekat situ first time dekat kedai mamak belakang Metrowell. Buka laptop tu bunyi teng neng neng neng. Satu kedai mamak tu semua tengok. Lepas tu cakap tengah buat skrip. Bagi tahu dia orang. Tapi itulah dia, kalau tak start tak tahu kita boleh buat. Tak tahu. Maksudnya
Apa-apa kita nak buat pun kena start, kena mula. Betul. Lepas tu Jangan barulah. cakap saja. Lepas tu barulah satu, lepas satu, Kan? lepas tu. Macam Aku tu. rasa pun ini sikit ke berapa dah aku shoot screen kau ni. Betul. Banyak. Sukses kita jumpa di set bro. Betul. Right. So untuk pelakon dia, Satu director. Prina jadi bini aku. Satu lagi cabaran kita, director kita hyper. Betul. Dia memang hyper dia. Director kita Tu hyper. director dia memang hyper kan. Hyper lain macam bro. Semangat dia nak buat filem lain macam. Itu kita respect. Kita layan je. Kita layan tak ada masalah. Kita melayan. Nampak tu. Nampak tu. Ui, saya ingat Salman Khan tadi. Alamak Roy lah. Alright gang, selesai majlis segala-galanya. Kita balik relax, right? So diorang semua baru nak gerak kat ni. 11.30 juga gang, akhirnya habis. Terbaik. So Holiday Inn, aku baru tahu dekat Sepang ni ada Holiday Inn kan. Mantap lah. Cantik kat hotel dia. Makan sini padu kan. Cuy, view pun kat sini pun memang mantap. Macam-macam ada Sepang ni, aku baru tahu sebab tak pernah masuk kat sini. Banyak restoran apa semua, Ali Maju kat sini, kedai Thai. Terbaik lah Holiday Inn kan. Si Wan nak gerak. Jom kita. Alright gang, anda balik. Oh, seharian aku kat sana tadi kan, daripada pukul 3 petang. Nasib baik ada surau apa semua dekat hotel. So tadi siang tadi dia buat macam discussion dengan signing agreement, bagi skrip reading sikit, bincang-bincang pasal karakter, briefing. Lepas tu break petang tadi, makan-makan break petang. Lepas tu malam tadi dia buat dinner dengan pelancaran kan. Pelancaran tadi dia ada press conference lah dengan wartawan apa semua. Terima kasih kepada media-media yang hadir tadi. Banyak ramai juga daripada Hash Live dan lain-lain media yang hadir kan. Sebab yelah, kadang-kadang kita tahu hari cuti kan. Bila cuti ni media pun mesti cuti kan. Tapi ramai juga yang datang tadi. Alhamdulillah. Penggambaran kita akan bermula bulan Ogos. Tak silap aku, diorang start 20 tak silap aku, dalam Ogos ke belas. Tak pasti, lupa tadi date ada dah, dia bagi dah date. Aku dalam belas kot, 15 macam tu kot. Penggambaran akan bermula di KL dan Johor ada sikit lah, beberapa hari. Selebihnya di KL lah. Bukan KL, Selangor lah. Sebab area dia belum finalize betul-betul lagi location. Mungkin di Banting, Pulau Keri. Dia ada rumah kolonial. Dia cari rumah-rumah kolonial yang lama punya rumah, British lama tu kan. So kalau Pulau Keri alhamdulillah dekat lah dengan rumah aku. Cantik lah. Senang nak pergi dekat. Kat Banting tu je Pulau Keri. So ni pun pertama kali lah aku nak bekerja dengan pengarah yang ni. Itulah dia, apa yang best. Orang tanya aku ambil filem Jerat ni. Satunya ialah sebagai pelakon, portfolio kita nak bekerja dengan ramai pengarah kan. So kita dah bekerja dengan ramai pengarah. Kali ni kita try dengan Indian director, nama dia Roy. Kepala pun sempoi, orangnya peramah. Dia dah bagi, sebelum syuting pun dia dah bagi vibe yang best, vibe positif. Itu bagi aku satu benda yang positif lah, yang best lah. Apatah lagi syuting akan confirm enjoy punya, confirm je. Pengarah yang bagi vibe yang positif, yang macam ni selalunya syuting enjoy. Itu yang penting. Pelakon-pelakon pun semua dah kenal. Basically semua kita dah kenal lah. Adalah a few yang aku belum bekerja, macam Mak Saleh, Josh tadi aku tak pernah bekerja. Lepas tu Watak Wah dia tu yang Mak Saleh punya talent tu aku tak pernah bekerja lah. So far yang pelakon-pelakon yang Melayu so far aku dah kenal lah. So untuk bekerja selesa lah, tak ada isu. Tenaga kerja pun aku tanya juga tadi cameraman
daripada mana. Cameraman, focus puller, DOP dengan focus puller daripada India. Betul-betul dia pakai DOP daripada India kan. Focus puller pun daripada sana. So insyaAllah lah kalau pakai DOP sana, pendekatan dia mungkin capturing. Yelah, capturing orang luar, capture Malaysia kan. InsyaAllah kita boleh mendapatkan visual yang menarik lah. Alright. Kalau DOP kita pun power-power kan. Cuma dia pilihan pengarah lah, dia selesa dengan DOP. Jadi kita sebagai pelakon pun kita dapat tak bekerja dengan DOP luar, betul tak? Itu satu benda yang portfolio lah orang kata. Alright, so aku nak fokus drive. Kita jumpa nanti gang. Alright, stay tune.